Jadi di sebalik tragedi kemanusiaan itu tercetus jugalah pemikiran macam mana kita mungkin boleh bayangkan satu dunia yang mana kuasa ekonomi geopolitik itu lebih seimbang antara paksi barat yang tradisi dan juga paksi yang bukan barat. Pada episod yang lepas, kita ada bincang dan kupas isu berkenaan dengan Hezbollah, serangan terhadap Hezbollah di selatan Lubnan, pembunuhan Hassan Nasrallah dan juga sama ada Iran akan bertindak balas. Pada perbincangan episod yang lepas, kita ada yang berpendapat bahawa mungkin Iran tidak akan bertindak balas, tetapi ada juga pendapat yang kata kalau Iran tidak bertindak balas dan serah kepada proksi dia, mungkin akan ada credibility, masalah credibility di pihak Iran sebab dilihat tidak dapat buat apa-apa dan dia akan ada masalah credibility dengan rakan-rakan mereka.